Seterusnya saya ingin menyentuh perkara yang telah disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri sewaktu program sambutan Aidilfitri Madani di Kuantan dan juga di Bacok, yang mana Yang Amat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa jumlah pemberian Kerajaan Persekutuan kepada negeri-negeri telah meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024. Ini adalah ringkasan daripada angka-angka yang disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri, terutama waktu beliau berada di Kuantan dan juga di Bacok semasa ucapan dalam program sambutan Hari Raya Aidilfitri. Jelas kita lihat angka-angka bagi negeri-negeri telah menyaksikan peningkatan. Yang paling mendadak kita lihat bagi negeri Terengganu, jumlah pemberiannya telah mencecah 2 bilion ringgit pada tahun 2024 berbanding 1.57 bilion pada tahun sebelumnya. Jadi ini kita harap akan dapat memberi satu pemahaman kepada khalayak umum tentang usaha kerajaan, dan kerajaan Madani tidak pernah sesekali meminggirkan, mengetepikan ataupun membeza-bezakan di antara negeri-negeri, tidak kira siapa pemimpinnya, yang mentadbirnya, kerana penegasan Yang Amat Perdana Menteri ialah di mana Kerajaan Persekutuan perlu menyampaikan bantuan, maka di situlah bantuan itu akan tiba, insya-Allah.